Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak tunjuk cara nak buat frame yang saiz ni, 4 segi macam ni, jadi macam ni. Daripada 4 segi tepat jadi 4 segi sama. Okay, untuk frame ni dia punya kaca ni saya tak pakai lah. Sebab ni saya nak letak kalimah. Saya nak letak kat sini lah. Macam tu. Sebab tu saya nak dapatkan frame yang 4 segi sama. Kalau yang 4 segi tepat, dia punya ni, kalau kita letak gini tak boleh. Nampak? Kalau kita tu jadi cacat lah, nampak? Kita nak kena jadikan macam ni. Cara dia mudah je. Kita buka dulu semua keseluruhan ni. Kita dah buka macam ni. Ni bahagian dia. Jadi yang ini dengan yang ni kita akan potong. Jadikan macam ni. Okey, kita potong, kita kena ukur dulu kat sini. Kita ambil ukuran yang sini, kita bagi sama kat sini. Lepas tu sama juga yang belah sini pun kita ikut sini juga. Bila dah sama sini, kita buatkan, kita potong, jangan potong tegak, kita potong terus sengit ni. Terus potong sengit gitu. Lepas tu yang ni kita ambil, yang belah atas dia ni kita sambungkan balik. Yang ni kita akan potong ni. Papan ni kita akan potong ni kat sini. Dia punya ukuran sini lebih kurang 21 cm. Okey. Yang ni pun kita akan potong sini. Yang ni ukuran dia saya tak ingat, tapi sama dengan atas ni lah. Yang ni dia sama dengan ni. Yang sini ukuran dia sama dengan sini. Kita akan potong sengit terus macam ni lah. Lepas tu nanti kita adjust lah, nak bagi dia punya sengit ni sama dengan ni. Kita dah potong ni. Kita potong ni pula. Sebab saya guna grinder ni, saya nak bagi dia punya permukaan ni rata. Jadi bila permukaan dia rata, kita gam balik dan kita stapler dia elok lah, sama. Kita dah potong. Ni bagian yang lebih ni. Ini yang kita buang. Kita dah potong, kita letak sini. Kita adjustkan dia punya ni, sengit dia ni bagi sama. Lepas tu baru kita stapler daripada belakang. Sebelum tu kita bogam dulu. Okay, dah sama dia punya tu, dia punya sengit dia tu, potongan sengit dia tu. Kita boleh stapler lah, guna stapler gun. Lepas tu kita bogam dekat dia punya penyambung tu. Okay, kita dah potong papan yang ni, papan belakang dia ni. Inilah kejadian dia. Ini tempat saya sambung ni dengan ni. Okay. Letak ni lah kejadiannya. Jadi kita boleh lah, kita boleh letak macam ni. Kalau nak cari frame macam ni memang susah. Saya pergi semalam, habis saya cari dekat Eco, dekat Home Decor, dekat DIY. Rata-rata memang saya A4 je. Tak nak, kata tak apa lah, kita beli je. Lepas tu kita modify sikit. Jadilah. Okay, tu saja. Cara dia mudah je. Siapa yang nak dapatkan frame 4 segi sama ni. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.